Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sabarudin Suhaimi dalam podcast Sebab Tila kali ini dalam siri Melayuku Jangan Hilang. So hari ini kita ada satu tetamu jemputan yang sangat istimewa iaitu Abang Abius. Kalau rasanya kalau dekat Malaysia ni tak payah kenalkan kot. Abang Abius ni ramai orang kenal. Assalamualaikum bang, macam mana? Sihat bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat dengan izin Allah dan juga doa semua. Tapi sebenarnya mungkin ada juga kot yang tak kenal saya. Tapi tak apalah. Okey. Kan? Sebab mungkin ada budak-budak baru yang baru naik ni dia orang tak kenal kan. Okey. Tapi tak apalah, tak jadi masalah lah kenal tak kenal tu kan. Okay. Nanti kenal lah, kita akan kenal kat sini lah. Jangan risau. Okay, dalam siri kali ni mungkin kita nak bincang sikit lah bang tentang Melayu tu kan. Mungkin sebab podcast ni pun akan dikeluarkan dekat-dekat bulan puasa. Dan musim-musim orang membeli, orang kata baju raya lah. Bila kita kata baju raya, tak larilah baju Melayu tu kan. Macam kita pun tahu sekarang Abang Abius pun dah sibuk kan dengan podcast, dah jadi duta-duta brand juga kan. Jadi mungkinlah kita nak dengar sikit ada topik-topik yang mungkin membuatkan orang lebih memahami nilai tu di sebalik warisan kita ni kan. Sebab yelah, orang-orang sekarang dengan fashion yang macam-macam kan. Sedikit demi sedikit tu rupa baju Melayu tu pun nampaknya dah mula nak hilang. Kalau Abang Abius sendiri tengok macam mana ni warisan kita ni? Kalau trend kita sekarang ni, adakah menurut Abang merisaukan ke macam mana? Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama sekali saya ingin mohon ribuan ampun dan maaf lah. Saya bukanlah orang yang pakar ataupun apa sangat. Cuma saya kata orang sayang akan bangsa saya sayang akan budaya yang ada. Sebabnya bangsa Melayu ini budayanya, adabnya terlampau cantik, terlalu hebat untuk kita lupakan. Memang nak kata macam mana ya, kalau orang kata saya terpaling Melayu pun tak apalah. Saya bangga dengan perkataan itu, betul. Saya amat bangga dengan perkataan kalau orang cakap kau ni terpaling Melayu. Memang kerana daripada perut Melayu inilah saya dilahirkan. Daripada perut Melayu ni, daripada kekuatan Melayu inilah saya dibesarkan. Jadi saya banggalah kalau dikatakan saya terpaling Melayu. Memang saya terpaling Melayu. Okey. Jadi kalau kita cerita kalau siapa nama tadi? Sabarudin. Okey. Kalau Sabarudin sebut tadi tentang budaya dan pakaian dalam Melayu, saya pun tu saya kata saya bukanlah pakar. Tetapi indahnya pakaian Melayu ini, baju Melayu ini sebenarnya, kalau kita tengok daripada dulu-dulu ya Sabarudin, baju Melayu ni dia penuh dengan makna. Dia penuh dengan makna yang tersirat. Dia bukan tersurat tapi tersirat. Contohnya macam baju cekak musang, teluk belanga. Kenapa nama cekak musang? Kenapa teluk belanga kan? Dia ada sebab. Okey, kalau kita tengok daripada segi pakaian, jadi saya tak pandai sangat lah. Detail dia carilah kan. Tapi contohnya lah, ikat samping ada bermacam-macam cara dan memberi makna tersendiri. Pakai baju, contohnya kalau perempuan pakainya, kalau samping tu, kalau di belakang dia punya kepala kain tu apa maknanya, di depan, di kiri, di kanan kan? Contohnya pakai bawah lutut, atas lutut, itu semua yang penuh tersirat, yang begitu cantik dan indah sebenarnya. Tetapi hari ini betul kata Saudin tadi, kita dah mula nak terkikis baju-baju Melayu. Sedangkan susah katakan, satu ketika dulu Jackie Chan pun pernah pakai baju Melayu ni. Kalau ingat kan? Pernah? Jackie Chan pakai baju Melayu Din Wahab punya. Dia pakai dan bergambar. Kalau kita lihat, pada saya lah, kalau kita lihat daripada segi pakaian itu, dia amat kemas, cantik. Tetapi itulah dia, hari ini kita dah mula, macam contohnya yang saya pakai kan ni bukannya kalau ikut betul baju Melayu, dia macam nak kata kurta yang dah kata terpengaruh dengan Arab. Macam tu kan, bercampur lah, ada bercampur. Jadi sebenarnya cantik kalau kita masih kekal dengan, memanglah kata orang tu, kita ikut peredaran fashion, tetapi dalam masa yang sama kita jangan lupa akan kita punya usul dia lah, asal dia. Kita jangan lupa
maknanya sebab satu hari nanti macam mana pun kita akan balik. Jadi pada saya itulah dia. Dan Melayu itu harus kata orang bangga dengan kemelayuannya. Itu saya punya ni lah. Tadi Abang Ibi sebut satu benda yang menarik lah kan. Orang Melayu tu kan penuh dengan orang kata kehalusan adab tadi kan. Tentang cara mengikat songket, ada maksud, bunga di kiri, di tengah atau di kanan, kepala songket kan dan sebagainya. Hari tu saya tengoklah satu podcast Abang Ibi kan dengan podcast apa Cikgu Azrul tu kan tentang tarian tu. Di sebalik tarian tu ada maksud. Mungkin boleh cerita lagi tak? Mungkin ada yang belum pernah dengar lagi yang bab tu. Dia Melayu ini dia namakan jurus dalam tari. Okey, kenapa? Ya saya ulangi lagi lah. Ya, walaupun dah apa dengan Cikgu Azrul tu. Sebab ditanya kan, sebab kita tak boleh tukar benda tu. Betul. Kalau misal kata di podcast ni saya cerita pasal tu lain tak betul lah. Dia benda yang sama. Jurus dalam tari ini bermaksud Melayu ini dia menyimpan kekuatannya di sebalik kelembutan. Dibagi sopan dulu. Kita bersopan dulu. Dengan tari-tari itu adalah sopan. Tari itulah menyambut. Kan kalau kita tengok silat tari itu adalah silat penyambut tetamu. Tetapi di mana diam jurusnya? Jurus itu adalah kekuatan. Kekuatan yang kita suruhkan di sebalik kelembutan. Itulah sifat Melayu. Melayu tidak akan terus, macam saya katakan, Melayu tidak akan terus menengking dan tak akan terus melangkah. Melainkan dia menganga dulu baru menengking, dia tunduk dulu baru melangkah. Dia nak pastikan bahawa benda itu selamat. Begitulah jugalah jurus itu akan lahir apabila agama, bangsa dan negara tercapar. Barulah kekerasan itu akan lahir. Selagi tidak. Itulah hebatnya orang Melayu. Di ujung baru datang amoknya. Di awal insya-Allah tidak. Begitulah. Itu fahaman saya lah. Kan orang lain tu terserah lah. Tapi fahaman saya begitulah. Jadi maknanya sebagai seorang Melayu ni kita mesti nak ada sifat-sifat itu. Kerana Melayu itu dia beragak-agak. Melayu itu dia sebenarnya setiap pergerakannya ada kira-kira. Kita nak melangkah ada kira-kira, kita nak menyuap ada kira-kira, kita buat kerja ada kira-kira. Kita akan pasti kita nak duduk. Melayu ni dia nak duduk, dia tak terus duduk begitu. Dia akan tengok dulu ke bawah. Dia pastikan dulu. Kalau di hutan dia apa, dia akan pastikan dulu ke atas apa, tengok ada ranting ke apa ke. Ini kita punya apa dia sebenarnya. Dia tak terus tiba-tiba kita tergepa tak. Itulah hebatnya Melayu ni sebenarnya. Kalau kita amati betul-betul, tetapi yalah kan, kita pun tak tahu nak cakap, orang menganggap bahawa Melayu ini dah ketinggalan zaman, Melayu ini kuno. Itu satu kesilapan besar lah. Kalau menurut Bang Ibi kan, apa agaknya punca yang orang menganggap Melayu ni kuno lah? Salah satunya mungkin apa agaknya buat pemikiran sampai macam tu? Sebenarnya bukan orang, kita sendiri. Orang Melayu sendiri yang menganggap. Kan saya pernah katakan bahawa Melayu ni sudah mulai hilang identiti. Cuba kita tengok daripada dulu negara lain tak ada. Tapi di Malaysia datang mula-mula dulu apa? Datang hippies. Ikut hippies. Trend lah tu. Datang rock, ikut rock. Datang Korean apa nama tu? K-pop. K-pop datang, ikut K-pop. Kita tak ada. Sedangkan kita punya tu kita lupakan. Padahal kita ada zapin, kita ada inang, kita ada joget. Itu rasanya dia orang banyak yang tak tahu. Tetapi budaya yang datang daripada luar, kita serap, kita hadam pada diri kita, tu masalahnya. Jadi bila itu, dengan pula apabila ada daripada penjajah dulu dah mula dia nak downkan Melayu ni, sebab dia tahu penjajah dulu dia tahu kehebatan Melayu ni, kehebatan bangsa Melayu ni. Sebab yang belayar pertama sekali belayar adalah awang kan, Melayu. Jadi dia tahu kehebatan Melayu ni, maka itu dia cuba nak downgrade kan. Dan kita pula orang Melayu ni sebenarnya orang yang mudah menerima. Disebabkan sifat kita ada sifat yang kata orang bertolak ansur. Jadi kita suka jaga hati. Jaga ini yang apa sebenarnya
Tapi sepatutnya memang betul kita kena jaga hati. Tetapi dalam yang masa yang sama kita harus tegas dengan hak kita. Jaga hati itu betul lah. Tetapi kita kan orang kata ada menarik rambut dalam tepung. Rambut jangan putus, tepung jangan berselerak. Jadi maknanya kalau kita nak memberi alasan pada orang, carilah ayat yang paling bagus sekali, yang paling lembut supaya dia tidak terasa tapi dia agak tegas. Macam itulah maksudnya. Faham. Jadi ialah mungkin kerana sifat keterbukaan tadi tu kan. Ya, memang. Terlalu menjaga hati sampai lupa tegas lah. Betul. Kan dalam menjaga sebenarnya yang penting tu. Okay, kalau kita tengok baju Melayu ni kan, sebab ni nuansa nak raya ni kan, kita pun podcast ni mungkin time Ramadan. Ramai orang tengah musim-musim mencari baju dan sebagainya. Kita tengoklah dalam nuansa baju Melayu ni, orang kata kalau sekarang lah orang-orang muda ni kan dengan trend yang zip kan. Betul. Baju Melayu tu dah macam scuba diving lah kita tengok. Dah betul-betul terkulit dah. Adakah baju Melayu ni macam tu? Kalau dulu macam mana sebenarnya? Orang membeli baju Melayu ni, mindset orang dulu macam mana? Kalau kita tengok zaman-zaman 60-an kan, baju Melayunya yang sekerat, bawah kan labuh, dia agak selesa kalau sebenarnya kita pakai. Selesa kan? Selesa kita pakai. Dia sekarang itu memanglah cantik lah, tetapi kita nak kena kontrol badan lah, nak duduk susah. Susah kan, memang cantik lah tapi susah lah. Sebab bukan itu sebenarnya. Dan itu saya katakan bahawa kalau nak ikut betul-betul lah pakaian Melayu ini adalah pakaian yang mudah dalam sebarang keadaan, termasuklah seandainya ada serangan. Jadi pakaian kita tu selesa untuk kita bergerak. Bila kita pergi kepada silat, pakaian tu harus, maknanya kita tak kalau kita nak mengangkat kaki ke apa kan, jadi mudah. Kita nak menendang ke menepis ke apa kan, jadi mudah apabila pakaian itu apa. Tapi kalau dah sempit macam tu, mana? Sebabnya macam saya kata tadi lah, Melayu ini dia beragak-agak, dia berkira-kira. Kita berpeluk tubuh pun tak kunci. Kita berpeluk tubuh, kita tak perlu tubuh macam ni sebenarnya. Kita tak perlu tubuh macam ni. Gitu sebenarnya. Cuba perhati betul-betul. Kenapa? Ini pergerakan yang boleh kita apa? Kalau macam ni dia dah, macam ni kita lock. kita kunci Kita lock. Lambat. Okay. Tapi dia begini. Kena buat tag. Okay. Dia ada lagi, selain daripada kita berpeluk tubuh, dia ada lagi kita duduk. Kita nak duduk bersila. Bersila, kita sila yang hidup. Bukan sila mati, tapi sila hidup, di mana kita boleh buat pergerakan 360 darjah. Betul. Jadi itulah dia bezanya Melayu dengan orang lain. Bukan bangsa lain tu tak bagus, tetapi maknanya adab pada Melayu itu, berkira-kira Melayu itu ada sebab. Kan kalau dia duduk, walaupun kau nampak kaki dia bersilang untuk bersila, tetapi 360 darjah dia boleh pusing. Dia boleh balik ke mari dan dia boleh balik ke sana. Dia boleh standby lah orang kata, duduk dia tu. Jadi itulah yang ada sebenarnya, ciri-ciri yang ada kepada Melayu, budayanya, pergerakannya, percakapannya memang tak ada pada bangsa lain di dunia ni. Itu sebabnya Melayu itu memang special lah. Special sebenarnya. Betul. Jadi itu sebabnya bangsa-bangsa lain takut dengan Melayu, maka itu di downgrade-kannya. Kita bangsa Melayu. Tapi kita itulah dia. Kalau kita tak sedar, habis lah. Okay. Kalau kita tengok tadi kan, macam tadi Abang Ibi ada sebut tentang zaman 60-an tu kan. Mungkin banyak generasi baru sekarang kalau beli baju online kan? Ya, online. Boleh tak mungkin boleh kongsi, kalau dululah masa Abang Ibi masih muda kan, nuansa orang membeli baju Melayu macam ni, adakah macam sekarang ataupun lain? Sebenarnya dulu setiap benda yang kita beli, kita pergi, kita ukur dulu. Custom made lah. Ukur custom made. Kalau misal kata benda dah siap pun, kita pergi apa kata orang try, kata orang try balik lah.
Kita pergi. Bukannya maknanya kita main gitu, main pesan-pesannya. Okey, kenapa saya katakan itu? Tubuh badan kita ni bukan semuanya perfect. Orang ni dia macam ni. Tapi orang ni dia mungkin ada sengit sikit bau dia. Jadi dia kena pergi ukur. Kalau dia pergi dekat tailor, jadi dia tahu. Tailor ni tahu, oh dia ni bau dia sengit sikit belah kiri dia, rendah belah kanan dia. Jadi dia boleh ikut. Macam tu. Kalau kita beli melalui pesan-pesan atau online macam ni kan, maknanya kan bila kita pakai tersangkut kat sini lah. Kan? Dia tak selesa. Kalau dulu tak adalah. Kalau dulu memang orang nuansa tu tempah lah, eksklusif lah baju ni kan. Tapi sekarang ni orang kata mudah lah. Betul. Tapi sebenarnya memang mudah, tapi mungkin kita tak akan puas hati lah. Tak sepuas sebab kita saya kata kita bukannya perfect. Kadang ada orang tangan dia sebelah rendah, sebelah panjang, sebelah pendek. Betul. Kan? Ada sekarang baju M, seluar L. Ada macam tu. Betul. Kadang dada lain kan. Jadi benda tu bila kita pakai apa yang dah siap, dia mungkin tak selesa lah. Cuma cepat lah. Cepat tu kita akui lah kan. Okey. Kalau sekarang Abang Ibi kan ada background juga pasal orang kata silat kan. Mungkin di dalam silat ni kita belajar tak banyak tentang budaya Melayu juga, ataupun dia memang fokus seni bela diri saja? Sebab ada orang membayangkan silat ni memang fokus dia seni bela diri saja macam tu kan. Dia macam ni lah. Silat ni sebenarnya kebanyakannya memang orang ambil tahu pasal bela diri je. Tetapi sebenarnya dia amat rapat sebab silat ni daripada Melayu je. Jadi dia amat rapat dengan bangsa, dengan budaya. Sebenarnya apabila kita belajar silat, walaupun kita tak tahu, walaupun kita tak pergi belajar tentang budaya ke, termasuklah pakaian dan semua kan, tetapi benda tu sebenarnya kita tahu bahawa sebab apabila kita belajar bersilat, kita akan diajar supaya tidak kita diajar supaya sopan lah. Maknanya kita tak boleh tiba-tiba nak pukul orang, tiba-tiba nak marah, apa semua tak ada. Kita kena sabar, kita kena hormati sesama kawan kita. Kawan dalam gelanggang kita tu adalah adik-beradik kita. Dia macam tu lah. Jadi benda tu sebenarnya datang secara sendiri. Tetapi kalau niat kita lain, makna kita belajar bersilat, niat kita sebab kita nak jadi samsing, sebab kita nak bergaduh dengan orang, tu salah lah. Itu tak kena lah. Sebab silat itu bukan itu. Kan? Perkataan silat itu saja kita dah faham maksud dia luar dan dalam. Maksud dia tersurat dan tersirat. Apabila perkataan silat itu, kalau luaran kita mengelak daripada serangan fizikal, tapi dalam kita mengelak daripada serangan syaitan. Dua-dua tu silat. Menyilat, mengelak. Mengelak Maksud dia kalau depan, kalau begini fizikal. Kau tumbuk aku elak, aku silat. Dalam syaitan yang cuba mempengaruhi nafsu kita. Melawan nafsu lah. Silat lah tu. Okay. Kalau orang pergi sampai ke situ lah, faham betul-betul kan. Selalu kita ingat silat tu yang di luar saja kan? Di luar saja. Bela diri dalaman. Dalaman. Okay. Dia dalaman dulu. Dalaman dulu, bukan luar dulu. Sebab dalaman dulu, saya kata sebab dia ada adab. Setiap benda yang kita nak buat Melayu ni, dia ada kena adab. Nak belajar agama kena ada adab dulu. Nak belajar apa saja kita kena ada adab dulu. Maksud dia, contohlah guru kata, yang ni datang mengaji nanti kan pukul 8. Adabnya kau akan sampai pukul 8 menunggu guru. Bukannya kau sampai pukul 9 guru tunggu kau. Itu adabnya. Dan tengok guru, mata guru bila guru bercakap. Itu adab. Baru kau dapat ilmu. Kalau kau tak ada adab, kau takkan dapat ilmu. Kerana adab itu melebihi ilmu. Faham? Jadi adab dan adat ni kalau dalam Melayu ni sangat rapat lah. Memang rapat lah kan. Menarik. Okay. Contohnya macam awak buat baju lah. Buat baju. Jahit baju ni. Dia ada adab dia. Betul. Kalau awak tak jaga adab dia tu, tak jadi baju tu. Kan? Adab dia apa? Setiap benda itu ada adab dia. Ada kira-kiranya.
Betul tak? Betul. Tak, bukan main serbu-serbu je. Mesti ada ni mesti ni dulu, mesti ukur dulu, lepas ukur kena lukis dekat kain tu dulu. Adab lah tu. Kita tak boleh langgar benda tu. Kita tak boleh pergi jahit dulu baru kan? Baru potong. Oh, jahit dulu lah, kan baru potong. Tak boleh. Adabnya mesti potong dulu. Macam tu lah. Okey. Menarik. Jadi kalau kita tengok, kalau saya tengok banyak orang-orang silat ni kan, selalunya kalau yang setia dengan baju orang kata warisan, mostly background dia mesti silat. Adakah memang ada orang kata orang silat ni lebih teliti ataupun lebih orang kata apa menghargai baju dengan baju hias kan, baju sikap. Kalau yang menjaga tu saya tengok banyak orang silat lah. Itulah memang betul lah, sebabnya dia bila dia duduk dalam dunia tu, makna bila dia orang yang itu ilmu lah tu, orang yang berilmu dalam persilatan ke apa ke, dia lebih cinta kepada benda-benda itu, sebab dia tahu bahawa budaya, sebab silat itu budaya. Jadi dia kena selari lah. Selari dengan kehidupan dia, selari dengan tingkah laku dia. Macam saya pernah cakap kan dalam podcast tu lagi, kalau kita pakai pakaian Melayu ni, pakai pakaian silat, termasuklah baju Melayu, kita segan tau, malu nak sarung kok. Ketika tu lagilah kita berbusana lengkap dengan tanjak apa semua kan, kita nak mokok, rasa malu. Melainkan kita letak kita punya tanjak ke apa tongkolok ke, kita cari tempat yang tersuap baru kita isap. Dia sendiri tu datang. Kerana penuh falsafah lah baju tu. Dia sopan. Bila kau dah berbusana tu kan, kau satu orang yang orang pandang berkarisma. Dia sebenarnya bila kita pakai, okey, baju Melayu pun sama. Bila kita pakai baju Melayu, orang lihat, oh, berkarisma sebagai seorang yang Melayu. Tapi bila kita pakai contohnya macam kurta atau benda-benda yang campur ni, orang tak nampak karisma tu. Sebab nak cakap apa ni? Arab ke Melayu ke? Ya, saya sendiri pun pakai kurta contohnya ni kan. Tapi itulah dia, bahawa orang kan tengok berbeza lah dengan baju Melayu. Apa nak cakap dia ni? Dia ni goyang ni. Macam tu lah kan. Tapi bila kita berdiri dengan pakaian Melayu, baju Melayu atau busana, karisma dia lain. Aura dia lain. Begitulah hebatnya bila kita pakai. Maka tu saya lihat contohnya macam bangsa Cina dengan Cheongsam apa semua kan, dia tak ubah. Betul. India dengan pakaian apa dia tu kan, dia tak ubah. Tak ada ubah. Tak ubah. Sama kita je orang Melayu ni suka. Mana Cina ubah dia punya Cheongsam apa semua? Tak ada. Macam tu je. Sebab dia rasa itulah yang karismanya pada dia, apa auranya pada dia. Bila dia berpakai Cheongsam tu, kita lihat, kan, begitulah Melayu sebenarnya. Tapi orang Melayu ni sayang, kita macam nak kata macam kita rasa macam malu. Kita rasa macam ketinggalan zaman. Padahalnya baju macam ni boleh dipakai oleh Arab, tetapi Melayu itu bila pakai, orang tak cakap kau Arab, orang cakap kau Melayu. Begitulah kalau pakai jubah. Kan, bila kau pakai jubah itu adalah Arab. Kan, walaupun dalamnya lain, tapi sarungnya tu. Ya. Bila kita tengok baju ni kan, baju Melayu ni kan rajin diubah lah, betul. Macam Bami cakap tadi kan, kita Cheongsam macam tu je. Kan, pakaian India pun macam tu. Adakah tu ada kaitan dengan macam jati diri Melayu tu? Maksudnya dia suka ubah-ubah, dia macam tak ada hala tuju. Tu saya katakan tadi, bahawa Melayu tu kebanyakannya dah hilang identiti. Hilang identiti. Tu saya katakan, minta maaf lah kan, mungkin marahlah dia orang kan bila kita cakap Melayu itu potret, tetapi kita tak suruh engkau maknanya tinggalkan kemodernan. Betul. Tidak. Tetapi apa dia cakap, kekalkanlah pada diri engkau tu Melayu yang dah sedia ada. Menjaga warisan lah. Menjaga warisan yang dah sedia ada. Kan? Contohnya rambut kita, kan, kita punya kata orang, biar kau pakai baju Arab ke baju apa ke, tetapi jiwa kata Melayu. Contohlah kan, jiwa kata Melayu, kau masih lagi jaga adab dan sebagainya. Kan? Dan kau ada dalam simpanan kau baju Melayu yang benar-benar Melayu. Jangan nanti
bila orang suruh pakai baju Melayu, oh saya tak ada lah, saya ada kurta je. Masalah lah tu. Yeah. Sebab kau cuba nak mengikis Melayu kau dalam diri kau, tak boleh. Kita tak boleh tukar. Agama kita boleh tukar, bangsa kita tak boleh tukar. Dia tetap yang tu. Tak boleh. Kau nak tukar apa? Kan? Jadi apa yang ada kepada bangsa Melayu itu, itulah yang ada pada diri kita. Tetapi kita tak menolak kemodernan. Hari ini saya pun hidup dalam zaman moden, tapi saya Melayu. Macam itulah. Macam Jepun lah kita tengok kan. Dia menjaga warisan dia, tapi dalam masa yang sama tidak menidakkan kemodenan lah. Oh, bila sebut Jepun. Jepun dulu jajah kita tau. Ini saya punya pemikiran bodoh saya lah. Jepun dulu jajah kita dan dia bawa balik budaya kita sebenarnya. Contohnya macam mana tu? Okey. Kalau siapa yang saya pernah pergi ke Jepun lah. Di Jepun, dia punya orang-orang dia di dalam rumah. Saya tak pernah tengok lagi di Malaysia ni orang Melayu. Tak tahulah kalau saya tak jumpa. Memasak dalam rumah pakai apron. Pakai apron. Di Jepun dia orang masak walaupun dengan adik-beradik, dengan anak beranak, dia pakai apron. Dan senyap. Tempat merokok dia sediakan, dia tak merokok suka-suka hati dalam rumah. Di luar rumah ada tempat untuk orang merokok. Dan dia bersih dia tu. Allahu Akbar. Saya syuting di Ehime di Jepun. Saya masuk satu rumah tu, saya nak pergi buang air, tak berani. Tengok dia punya bilik air punya bersih. Bersih betul. Bersih. Ini rumah orang lah. Rumah orang. Orang punya rumah lah. Kan itu adalah budaya Melayu sebenarnya. Bersih, sopan semua kan. Kat kita tak ada, dah hilang. Kat Jepun masih lagi. Sedangkan negara dia meletup-letup. Kan? Kemodenan dia. Tetapi dia jaga lagi adab tu. Kita orang dekat Chikanzen, dekat tempat kereta api laju ni kan, tengok macam tu akan datang orang. Walaupun dia tak tahu cakap orang putih, walaupun dia tak tahu cakap Melayu kan, kita cakap contohnya Ehime. Dia nak tolong kita lah. Dia tengok kita gini-gini, dia datang. Kita Ehime, tengok dia bawa hantar. Tu dia kata situ tempat dia. Itu petugas ke atau orang awam? Orang awam. Naik kereta api laju, dia orang naik saja kereta api, dia terus diam. Semua dalam buka buku diam. Kita dengan bunyi telefon, dengan bercakap. Kita bunyi telefon dia pandang. Oh ya? Bila dekat benda tu nak sampai, dia orang akan berdiri. Mana tahu dia stesen kan, dia beritahu kan, stesen B nak sampai kan, dia akan tutup buku, dia berdiri. Berhenti je, buka je, dia terus turun. Penuh tak ada tertib. bising, tak ada apa. Okey, naik eskalator. Eskalator, kita naik. Kalau kau nak relax, kau duduk sebelah kiri. Orang sebelah kanan ni kau kena bagi lalu untuk orang nak laju. Dia laju kan. Kalau kita belah sini ada, belah sini ada, belah sini ada, belah sini ada. Beza, jauh. Tertib lah. Tertib, tak tahu nak cakap lah. Agaknya Melayu tu kalau dulu macam tu sebenarnya. Saya rasa begitulah. Begitulah sebenarnya kan. Begitulah. Tertibnya kita tunduk, kan. Yalah sekarang tak apalah kalau kau tak tunduk betul, tapi nak cakap macam mana, sebenarnya cantik lah adab ni, cantik, sangat cantik sebenarnya kan. Bila kita cerita tentang adab tadi kan, Abang Ibi pun dah sebut tentang adab. Kan ada yang menganggap Melayu ni hanya sekadar pada pakaian kan. Sedangkan mungkin yang lebih penting tu di sebalik pakaian tu. Tentang adab Melayu tadi tu lah. Macam Abang Ibi sebut tu kan. Kalau kita tengok macam dulu, ada adab yang kita tengok orang dulu masuk rumah dengan penuh adab, cara melangkah kaki dan sebagainya kan. Dengan filosofi dia, bila membuat tangga, ukiran pun ada filosofi. Kenapa tu kita tengok macam cara mungkin lah menurut Abang Ibi kan, boleh kita hidupkan semula ni yang adab-adab Melayu tadi tu? Kita sebenarnya tak tahu lah, tapi saya rasa amat susah lah sekarang ni. Tapi boleh kita maknanya kita cuba untuk contohnya macam rumah
Kalau rumah-rumah di Negeri Sembilan dulu, dia punya pintu rendah. Apa tujuannya? Supaya kita tunduk bila masuk. Supaya kita Dia punya frame pintu tu rendah. lebih rendah dari tinggi kita Ya. masuk. Kalau tidak kita terkantuk kan. Jadi kita tunduk. Maknanya hormat. Di situ dia dah bagi kita satu pelajaran. Sentiasa Kan? menunduk lah. Ya. Okey. Kalau dulu kita sebelum kita naik tangga, kita ada satu pasu ditaruh air. Okey. Kan? Okay, kita cuci kaki dulu. Baru kita melangkah. Nampak? Sekarang ni memanglah kita tak perlulah pakai ni kan. Betul. Maksud dia, kasut kau kena duduk luar. Orang Melayu lah. Contohlah kan. Begitulah. Tapi benda-benda ni semua, orang dah tak cakap, dah tak ajar pada anak-anak benda tu. Jadi dia akan hanyut gitulah. Tak pula bila budak-budak baru, budak-budak muda ni, budak-budak yang lahir baru ni, dia lihat benda yang datang ni adalah benda moden. Betul. Apa yang dia lihat kali pertama kebanyakannya adalah telefon. Kan? Sebabnya budak-budak hari ni dia apa dengan phone? Sebab dia buka je mata Dah. telefon. Kan? Mak dia ke ayah dia ke? Nampak? Bila lahir je anak, ayah dia kat tepi angkat telefon. Yalah telefon. Yalah. Beritahu orang. Betul. Nak beranak kan. Jadi telefon tu yang dia nampak. Kemodenan ni Kemodenan. Dan mungkin boleh tak salah untuk kita mengikut kemodenan. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena ada jati diri kita sebagai seorang Melayu. Kita Melayu. Tetap Melayu. Jati diri ni. Jati diri ni sebenarnya topik menarik. Tapi kita break kejap. Bang Ibi nak minum air. 5 minit. Sila bang, minum dulu. Okay. Lepas ni jati diri sikit. Okay, kita sekarang masuk ke bahagian tadi. Bang Ibi ada sebut tentang jati diri. Saya tengok jati diri ni selalu sangat disebut. Jati diri Melayu kan. Bahkan banyak juga gerakan-gerakan ataupun gerakan akademik lah yang orang kata endorse oleh kerajaan untuk menghidupkan semula jati diri Melayu. Tapi kalau kita sebut jati diri Melayu ni, ada yang menganggap jati diri Melayu ni adalah tentang pakai baju Melayu. Ada yang menganggap jati diri Melayu ni adalah faham Melayu. Kalau menurut versi Abang AB sendiri, yang Abang AB faham, apa tu jati diri Melayu lah? Kita jangan malu jadi Melayu. Jangan Melayu. Ya. Kita kena akui bahawa kita orang Melayu dan kita jangan malu untuk jadi Melayu. Itu je, jangan malu untuk mengaku kita sebagai seorang Melayu. Itulah jati dirinya. Dan macam mana jaga? Takkan kau cakap macam tu, jangan malu untuk, tapi macam mana nak serapkan serapkan rasa jangan malu itu. Setiap budaya yang menggambarkan kau orang Melayu itu kau ambil tahu. Silat kau kena ambil tahu. Pakaian kau kena ambil tahu. Tarian kau kena ambil tahu. Kau tak pandai pun tak apa, kau tak pakar pun tak apa, kau tak pandai menari pun tak apa, tapi kau ambil tahu. Yang penting tahu. Yang penting tahu. Ada yang tak tahu apa tarian Melayu, dia orang pun tak tahu. Ada yang tak tahu. Ya, betul. Bila benda-benda ni ada di dalam diri kita, orang Melayu, budaya kita, okey, apa senjata orang Melayu. Menarik tau sebenarnya kalau kita tahu senjata orang Melayu ni. Okey, tu pakaian orang Melayu. Sebab itu jati diri lah. Bila orang sebut, contohnya yang jati diri ni, dia akan okey. Ingat tak baru tak barulah orang Iban ke apa tu yang pakaian dipersendakan. Okey. Tengok betapa marahnya dia. Itu jati diri lah tu. Kita nak macam tu. Apabila pakaian kita diremehkan ke dia apa, kita akan berbunyi. Bukan nak menyerang tetapi berbunyi. Apa lagi? Kalau misal kata kita punya itu jati diri lah. Apa saja yang sangkut dengan budaya dan bangsa Melayu itu sendiri, kita akan terasa. Kita akan marah. Bila silat ke kan, diperlekehkan apa semua, kita marah. Ada kepedulian lah. Barulah itu dia jati diri. Tapi kalau kita buat tak kisah, tak ada jati diri lah. Kalau orang kata, apalah kau, Melayu apa, kita tak ada rasa. Yelah. Tak ada lah. Tapi bila sebut kan, tu adalah. Betul tadi Bang Abi sebut yang tentang tak malu mengaku Melayu kan. Saya fikir
generasi baru lah. Kan kadang-kadang kita tengok ada orang macam betul dia segan kan. Memang. Melayu dia segan. Apa punca dia tu sebenarnya lah? Apa yang sebenarnya yang dia segan tu sebenarnya? Jati diri lah. Jati diri. Dia tak ada jati diri. Sebab dia malu apa benda. Jangan cakap pasal rupa. Kau pun tak rupa Melayu. Kau rupa Cina. Dia bukan soal rupa. Rupa ni kita tak boleh buat. Ni kuasa Allah Ta'ala. Betul. Tapi dalaman tu kan, roh dia tu kan, dia mesti ada tu Melayu. Dia malu tu sebab tu lah, sebab dia tak yakin bahawa dia Melayu. Dia malu lah. Sebab dia ada di antara, aku ni Melayu ke tak? Gambut pegang ni, bapa aku gambut mata biru. Jadi dia malu lah. Aku nak mengaku Melayu ke masalah. Kan? Dia jadi macam tu. Jadi jati diri ni sifat lah sebenarnya. Ya, sifat. Dan kita apabila kita tahu tentang budaya kita ada kita akan ada jati diri itu akan sampai. Sebab bila kita tahu pasal silat, walaupun kita tak belajar tapi kita tahu pasal silat, kita tak belajar menari, kita tak tahu tapi kita tahu pasal tarian, pakaian, busana Melayu, kita akan cepat tersinggung tu bila orang perlekehkan. Itu jati diri lah. Kalau kau cakap pasal bangsa asing, dia tak peduli. Tapi bila kau cakap bangsa dia, dia cepat. Tapi kalau dia relax, dia pun tambah pula sekali. Memang tak guna Melayu ni, dia pun tambah sekali. Tak ada. Jadi jati diri ni yang saya tangkap tadi adalah tentang sifat Melayu tu. Sifat Melayu tu. Dan kalau kita tengok lah tadi kan, baju, filosofi, songket, itu kan sebenarnya membentuk sifat Melayu tadi tu kan. Betul? Yang beradab, teliti, peduli dengan orang, ramah, sifat kasih yang tinggi kan. Jadi sebenarnya yang orang selama ni ingat jati diri itu adalah pakai busana, gitu kan. Tapi sebenarnya memahami di sebalik busana tu, betul, apa filosofi dia. Betul. Okay, saya tengok Abang Ibi contohlah. Abang Ibi sini kan ada, saya dengar tak tahu betul ke tak, kolektor keris, minat keris, kan. Di sebalik keris ni kan sebab saya buat dokumentari keris. Bila saya buat dokumentari keris ni, saya banyak belajar tentang filosofi di sebalik keris lah. Macam mana keris sepukal, sebagai filosofi dia, menunduk kan, setia kebenaran dan sebagainya. Mungkin ada tak tolong ambil yang keris pertama. Kita ada satu keris jugalah. Kita cerita pasal keris sikit. Tapi saya taklah pandai sangat. Sikit-sikit je lah. Bukan cerita tentang besi apa. Ni ada keris. Okay. Ini keris saya peribadi lah. Koleksi saya. Bak Tila yang buat ni. Singat keris ni kan. Sebab kita tengok keris ni warisan yang sangat luar biasa lah. Bila kita dah faham, kita dah jadi excited. Dulu saya pun takut juga keris-keris ni kan. Stigma masyarakat, keris hantu keris. Jadi bila kita dah ada ni, kita buat singat yang sesuai lah. Ni pakai songket. Mungkin kita nak cerita sikit lah pasal keris. Ramai orang, Bang Ibi, takut dengan keris. Dia menganggap keris ni Bugis ke apa ni? Ini keris ni Tebeng, Kelantan. Daripada Pok Sedi. Pok Sedi Besut. Kalau Bang Imi macam mana? Stigma masyarakat yang takut ni dengan keris ni. Keris hantu keris. Dia gini. Kalau tanya saya lah, orang lain tu terserah. Okey, terserah lah. Tiang lampu ni kalau kita puja, dia jadi hantu. Tu je sebenarnya. Tidak ada apa-apa. Keris ni hanya sebatang besi. Tetapi apabila digarap, dia menjadi keris, maka dia menjadi lambang kepada Melayu. Tak ada bangsa lain apabila keris dikaitkan dengan bangsa lain, tak ada. Melainkan Melayu. Jadi pada saya, keris itu, kalau dulu-dulu, kau tak payah cakap kau datang daripada mana. Orang lihat, sampai ni orang tahu. Ni daripada Kelantan. Ni daripada Terengganu. Ni orang datang daripada Perak. Tengok dekat dengan sari bulan. Pada sampai ni. Sampai dia ni dia bentuk pakai tu. Sari bulan. Perak. Ni sampai ni. Kisriwo. Mana? Macam tu lah. Dia boleh tangkap dia jauh lah. Benda itu sebenarnya menjadi sebagai IC. Pasport dia. Keris ni. Kalau dulu-dulu. Bila dia pakai, orang tengok sampai, ni orang Kelantan ni. Begitulah. Maknanya. Jadi itu saya kata tadi, hebatnya benda-benda yang dicipta oleh orang-orang dulu
yang hari ni kita tinggalkan. Betul. Padahal benda tu menarik, hebat. Contohnya macam keris ni sekali. Tak ada pada bangsa asing. Dia adalah dia orang punya ni. Tetapi kita ambil lah lain punya apa ni, senjata. Contohnya orang Cina, orang India apa semua. Cuba perhati betul-betul bangsa Melayu punya. Yang penuh dengan rahsia dan pengertian. Bermula daripada dia punya hulu, sampailah dia punya rokok ni, sampailah dia punya sampir. Kalau batang bilah tu ada anak cicaknya, macam ni dipanggil sampan. Kenapa? Kan, pada batang surunai ada kasutnya, ada pemanisnya. Kalau ada yang pemanis, semua tu mempunyai erti. Bukan saja-saja dia. Bukan. Itulah hebatnya. Kalau sebenarnya sebatang keris ni, kalau nak bercerita sehari pun tak habis. Betul. Filosofi dia lagi. Ini tentang dia punya sarung. Kita belum buka bilahnya, loknya, besi sebatang ke, besi pamor ke, tak tahu pamor pula. Bermacam-macam pamor ada. Jadi, lepas tu keris yang macam ni dipakai oleh orang macam ni. Keris yang macam ni dipakai oleh golongan bangsawan. Keris macam ni dipakai oleh pendekar. Keris macam ni dipakai oleh panglima. Banyak. Bayanglah betapa hebatnya tu. Tapi sebab kita, bila kita tak tahu benda-benda macam, jati diri kita hilang lah sebagai bangsa Melayu. Jati diri kau sebagai manusia tu kau tak tahulah. Tapi kalau kau dah sendiri dah tak tahu tentang apa sebenarnya hebatnya Melayu ni, tak ada lah. Mana tak ada jati diri. Pada saya hebat, Melayu ni terlalu hebat. Kalau cerita tentang keris, contohlah kita pun dalam keris pun banyak adab dan adat dia kan. Mungkin boleh ke Abang Abi ceritalah dari segi cara nak buka keris dan adab dia. Dia maaf dia macam ni, seperti banyak orang banyak cara dia. Banyak orang banyak. Jadi versi tu memang banyak variasi lah. Kita tak boleh nak cakap. Salah satu contoh je mungkin. Okey. Kalau mengikut apa yang saya tahu, apa yang saya belajar, pertama sekali apabila kita nak lihat keris, dia ada dua cara. Contohnya kita, maaf ni saya pusing sikit ni. Pusing je. Dia hidup ni kan. Contohlah okey. Kalau kita ceritakan, okey, biasanya kalau orang keris begitu kan, kita pakai. Kalau kita nak masuk istana ke apa ke, dia orang biasanya kepak ni. Itu satu. Okey, dari segi buka pula. Kalau kita nak melihat bilah, ni minta maaf ni saya buka ni. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak melihat bilah biasa ni, kita kena tarik sarung. Cantik dia punya apa ni. Ketandaan pun ada. Saras. Yalah. Cantik. Saya memang minat betul ni yang jenis, saya tak suka yang lock. Okey tu kita tarik. Maknanya itu bukannya nak berperang, kata yang saya belajar lah. Kemudian tu apabila kita nak lihat mata, kita tak boleh pegang. Besi ni kita tak boleh cium sebab dulu-dulu dia orang taruh racun. Kita tak boleh pegang sebab dia akan berkarat. Jadi macam mana kita nak tengok, kita kena letakkan atas ni. Tu dia kalau tengok bilah. Tu cara yang saya belajar lah. Tapi mungkin ada orang lain ada cara lagi. Kan? Okey. Kalau kita keris ni macam ni dan kita tarik, itu kata orang nak berperang. Nak berperang lah. Kalau kita tarik bilah, tapi biasanya tarik sarung. Kemudian pegang keris, kita mesti letak sini. Pegangnya macam ni. Dia tak pegang gini. Dia tak pegang macam ni. Dia tak pegang gini. Ada yang pegang macam pisau. Dia gini. Maka tu ada tempat apa dia di situ. Tapi memang cantik betul. Mahal lah ni Dapat dari collector. Ya. Ni tempatan memang harga ni lah. Lama lah ni. Yang ni tahun lepas. Tahun lepas. Pujuk lah. Saya pujuk dia. Sebab kita buat dokumentari, kita kena simpan jugalah satu kan. Nak buat apa, konten-konten tentang keris. Saya pun ada beberapa banyak jugalah koleksi keris. Sebab dokumentari keris ni masih berjalan lagi. Okey, jadi sampai macam tu sekali. Kalau bab keris pun berfilosofi. Memang halus sampai macam tu sekali.
Itulah kata Melayu. Melayu tu dia memang dia setiap benda dia berkira-kira. Setiap benda ada ukurannya. Bukan saja berkira, bercakap pun sama. Kita macam saya katakan, kita menganga sebelum menengking tu kenapa? Menganga tu sebelum kita nak sebut perkataan, kita berfikir dulu, kita nganga dulu, kita fikir. Aku cakap ni kecil tak hati dia ni? Perkataan ni. Oh tak. Okay. Makna kita beragak dulu. Ukur dulu. Baru kita lafazkan. Begitulah. Menganga sebelum bercakap. Tunduk sebelum melangkah. Menganga sebelum menengking. Lupa satu. Senyum. Menganga sebelum berkata. Senyum sebelum menengking. Senyum sebelum menengking. Maknanya kalau dia nak marah pun, dia nasihat dulu. Itu makna dia senyum sebelum menengking. Maknanya sebelum dia marah, dia nasihat dulu. Jangan buat macam tu, tak baik. Tapi degil juga dia, jangan. Degil juga ni, jangan, kau kerti tak? Contohlah. Dia tak ada tiba-tiba. Dengan kelembutan dulu lah. Melayu dia tak tiba-tiba tu. Suka melenting. Sebab dia tahu akibat dia melenting tu adalah amok. Amok itu yang paling kita takut. Melayu ni memang baik, memang lembut, memang kau boleh pijak kepala dia. Tapi jangan sampai ke tahap amok itu. Bangsa lain tak ada amok. Luar biasa ni. Mungkin ada soalan tambahan daripada Aiman? Yang menarik ni. 2-3 soalan. Tidaklah pandai begitu lebih kurang. Tak apa, sebab kita punya podcast ni dah tentang santai. Dia podcast santai untuk apa? Memang cantik gitu. Ni. Ini dari Pok Sedi, Bila. Hulu dari Man Kedai Menanti. Yang Menanti, pakaian dari Cik Long. Pakaian Cik Long. Ni saiz tarung. Saiz tarung, betul. Bang Ibi berapa banyak koleksi? Adalah sikit. Ada jugalah. Ada. Tempatan lah semua? Tak. Tempatan ada. Luar pun ada. Luar pun ada juga. Bugis? Bugis ada. Ni Madura ada. Ada. Saya sebenarnya keris-keris senjata Melayu ni paling saya minat adalah Sundang. Sundang. Sundang ada simpan jugalah. Ada. Sundang. Antik? Yang antik tu saya dah jual. Yang tu hari saya sesak tu kan. Tu Sundang lah. Dia lepas Sundang saya jual. Sundang tu beratus tahun lah. Tu pusaka ke apa? Tak. Sundang tu saya beli dulu. Tapi dalam tangan saya pun dah dekat 40 tahun kot. Lama. Jadi sebelum tu lagi lah. Tu Sundang Moro. Sundang Moro. Yang ada kat saya lagi Sundang Terengganu. Ada kat saya. Antik juga tu? Terengganu tu antik. Saya pergi buat dia punya pakaian pecah. Buat balik lah pakaian dia. Adalah Sundang adalah 3-4 bilah ada. Banyak. Keri ni banyak lah. Keri banyak lah. Keri adalah 2-30 ada apa. Banyak betul. Kolektor tegar ni. Badik apa semua banyak. Badik juga. Badik tempatan ada, badik ada kan. Saya minat. Memang daripada dulu. Memang dah berapa lama Bang Ibi? Kalau mengikut betul-betul saya collect ni, saya datang ke Kuala Lumpur lah tahun 82. Dah start collect tu. Masa tu collect antik ke? Masa tu zaman tu lebih ke antik kan? Lebih ke antik lah kan? Lebih ke antik. Tapi ada juga yang baru. Ada juga time tu ada yang baru. Ada yang baru. Kalau saya tengok yang baru-baru ni, buatan baru ni macam baru lagi kan, yang orang mula collect kan. Pamor dulu dengan pamor sekarang lain. Pamor sekarang pamor rancang. Dulu pamor yang tiban. Tak dirancang. Jadi sekarang ni kan dirancang. Betul. Kalau kita tengok macam lukis. Bulu merah kan, semua tu kan. Kalau dulu pamor yang tak dirancang. Kalau macam Bang Abi sendiri, ke arah antik ke? Saya sebenarnya minat ke arah antik lah. Tapi payah nak dapat antik satu, keduanya mahal. Nak antik tempatan. Betul. Jadi saya sekarang ni banyak kumpul yang moden, yang baru punya lah. Baru punya. Kalau dulu harga keris yang sekarang, kalau tengok macam mana? Dulu murah lah sebabnya orang tak tahu.
nilai dia. Orang bukan tak tahu. Orang menganggap macam kalau dulu jual beli keris ni kurang. Orang turunkan je. Contohnya jadikan pusaka kan. Anak berapa. Diwariskan lah. Kalau orang nak bagi, orang bagi lah. Orang tak nilai dengan duit. Itu sebabnya orang kalau dapat ni pakcik aku bagi ni. Jadi dia nilai dia besar, lagi besar daripada duit. Nilainya. Macam hari ni, keris-keris ni memang dia orang buat jual beli. Sampai ada pertandingan kan. Sampai puluh-puluh dah sekarang. Itulah beza dia. Tapi tak apa. Betul. Sekurang-kurangnya dia tahu. Sekurang-kurangnya dia ambil tahu tentang salah satu budaya Melayu, iaitu keris. Tak apa. Jangan dia langsung tak tangkap pot. Keris pun tak kenal. Betul. Ada yang tak kenal keris. Ya. Dia kata badik keris pun ada tak? Ada badik, tapi badik keris memang ada. Memang ada. Tak, ni sebut badik tu dia panggil keris. Ada. Dia tak tahu beza lah. Kan? Tu amat sedih lah. Paling sedih lah tu kalau tak tahu sangat tu. Sebab kita tengok di Jepun, orang Jepun kan samurai bangga kan dengan katana dia kan. Betul? Bahkan harga katana tu saya check pun $40,000 tu harga dia. Betul. Kalau kita di Malaysia keris dengan $2,000 pun orang dah komplain. Tapi sebenarnya ada juga keris yang harganya memang gila punya lah. Memang betul lagi keris 2,000 orang komplain, 1,000 orang komplain. Dah rasa mahal sangat kan. Padahal value keris tu, nilai dia bukan. Dia sebenarnya kalau betul-betul lah dulu-dulu punya orang dia tanpa keris ni, tanyalah pembuat-buat keris kebanyakannya di Kelantan kan, tanyalah dia orang. Ada yang dia orang buat, dia berpuasa dulu. Dia berpuasa, dia bersih. Kalau badan dia tak bersih, dia tak buat. Kalau nak ikut betul dulu lah. Maka itu dulu sebatang keris tu, sebilah keris tu sampai 3 bulan, 4 bulan, nak siapkan setahun dia. Pun ada. Siapkan dia tu. Nak siapkan dia tu. Sebab dia jadi mahal. Tapi hari ni dah macam kilang kan. Yalah, nak boleh pakai grinder apa semua kan. Dulu tak. Tangan semua kan. Manual tangan. Itulah hebatnya. Sayang sebab banyak orang-orang muda sekarang ni dia tak pandai nak menilai keris. Dia merasakan keris ni yelah dia pandang sebelah mata kan. Padahal dia tak tahu keris ni berapakah susah kayunya kan, dengan ukiran yang macam ni, besi yang digunakan. Pada besi tu lihat, pada besi tu ada anak kalau tu ada anak sungainya, ada jarum sebatangnya, ada telaga darahnya, macam-macam. Hebat-hebat tak, bunyi tu pun syok. Jarum sebatang, jarum 2 batang, apa ni, telaga darah. Bayang telaga darah. Kenapa telaga darah? Ketandaan apa semua. Jenis besi lagi. Jenis besi apa semua. Tu saya katakan, sebatang keris ni kalau kita nak huraikan dia 1 hari pun tak selesai. Betul. Belum dengan besi ada meteorite. Ada orang tak percaya keris ada guna meteor. Ada. Ramai orang tak percaya keris pakai meteor. Ada. Itu bilah. Sarung pula lagi. Kan apa pula ni, bahan dia barik, apa kayu barik ke, apa kemuning emas ke, apa ke. Banyak bendanya. Lepas tu benaan dia tu cantik tak cantik ni, kita tengok ke. Contohnya macam ulu ni, dia ada makna ni. Kalau kita tengok daripada depan, dia lain maknanya. Sini dia lain maknanya. Ni kaka ke demang apa? Ni kaka ni. Kaka kan. Sebab dia seakan-akan apa, demam apa? Demam. Dia seakan-akan tu kaka dengan jauh demam. Dia ada pekaka je demam juga. Lepas tu ada satu lagi selayar. Tapi saya paling minat ulu keris patah 3. Ulu patah 3. Patah 3. Saya cukup minat. Saya ada 3 ke 4 yang patah 3. Minat betul. Pegang dia sedap. Pegang dia. Tapi kalau ke istana tak boleh. Memanglah sebab dia keris tarung. Keris tarung. Dia kena tukar hulu. Itu pun berbeza. Istana Pahang, Istana Selangor, adab dan adat Tanjak dia pun berbeza. sama. Tanjak pun sama. Pahang lain. Tanjak pun sama. Maknanya dia, kalau dia pergi ke mana-mana, orang lihat, oh ni orang Pahang. Oh ni orang ni 9. Dan nama-nama pun nama-nama. Kalau kita belajar, saya pun tak belajar juga. Tapi kalau kita belajar, contohnya macam nama hebat-hebat, lang menyusung angin, dendam tak sudah, ni apa, banyaklah. Jadi naga beradu, macam-macam.
Yang baru-baru ni lagilah macam-macam dengan orang kan. Tapi yang lama-lama memang dengan dia punya cerita di sebalik tu pula kan. Dia ada sebab. Kadang-kadang dia orang buat yang baru ni disebabkan rupa tanjak tu. Tapi dulu tak. Dia ada, kalau macam contohnya Negeri Sembilan punya yang dalam duit tu kan, tanjak yang Agung pakai tu, Agung pertama dulu pakai tu, dia panggil gelembung kasih dia. Dekat situ. Benda-benda tu saya kata, tanjak tu pun kalau kita belajar, kalau kita tahu tu jati diri kita akan kuat lah. Betul, seronok sebenarnya. Best. Kita akan kuat lah. Jadi bila kita tak ambil tahu langsung, tak ada jati diri lah kita. Itu sebab kita buat tak kisah. Orang nak campakkan tanjak dekat lantai ke apa gitu, tak kisah. Tapi cuba tengok Nabil tu tercampak lantai dekat lantai, berbunyi kan. Kaki-kaki busana ni semua bunyi lah. Itu jati diri lah tu. Ya. Kenapa kau kan? Maknanya. Pernah dia tercampak. Dah. Terjatuh program ke? apa tu? Kecoh dulu kan banyak kan. Dia buat apa, dia campakkannya. Geng busana time tu suara. Malatok. Kena bantai Nabil kau-kaunya. Tak tahu adab ke apa, macam-macam lah. Dia tak boleh. Sebab benda kita je sebenarnya yang kurang sensitif. Sebenarnya bangsa-bangsa, betul saya kata Iban tu lagi, sampai suruh minta maaf apa semua lah. Sebab disalahkan pakaian, disalah pakai ke begitulah, saya lupa. Bayangkan tu. Itu jati diri lah tu. Dia marah dengan orang, apa dia punya budaya, kebanggaan dia. Tapi kita tak kisah. Boleh. Lantak lah kau. Ada tak ada tak apa. Tak boleh. Tu sebabnya orang-orang dia tu jati diri dia kuat lagi sampai kali ni. Dan dia orang moden juga. Betul. Tak ada orang cakap kuno pun. Walaupun dia mempertahankan budaya dia dengan air tapainya ke apa semua, tapi dia tetap moden. Kita tu kata Melayu ni je yang malu mengaku Melayu. Melayu ni yang malu dilahirkan sebagai seorang Melayu. Itu sebabnya kita payah dah sekarang untuk dikumpulkan. Tapi kalau jati diri kita ada, insyaAllah semua dapat sebatah je. Tak boleh. Penting nampak jati diri ni. Penting jati diri ni. Penting sangat-sangat. Kita dilahirkan dengan mak ayah kita. Kalau ayah kita dikutuk, mak kita dikutuk, kita tak rasa apa-apa, masalah lah tu. Tapi kenapa bila orang kata, bapak kau nak telinga kan. Kita dah nak soalan penutup. Mungkin di penghujung-penghujung podcast ni, Bang Ibi kan, kita pun dalam suasana persiapan nak raya, orang pun dalam mood mencari baju raya, baju Melayu. Mungkin ni waktu yang terbaik untuk kita selitkan inspirasi, nasihat, teguran kepada generasi-generasi yang baru ni kan. Ada tak apa-apa daripada Abang Ibi? Okey, bila kita cerita tadi pasal budaya dan juga baju Melayu, saya mohon lah sebenarnya, terutama diri saya, tapi kesedaran ni saya dah rasa dah. Dan tahun ni saya akan bermula. Sebenarnya saya dah 3 ke 4 tahun tak pakai baju Melayu bila raya. Saya pakai kurta. Tetapi tahun ni kesedaran saya nak pakai baju Melayu balik. Baju Melayu yang komplit dengan samping apa semua. Dan saya amat menyeru kepada semua yang berada dekat luar sana, orang-orang Melayu, walaupun anda tak suka, walaupun apa, kalau boleh biarlah pada hari raya tu kita pakailah baju Melayu. Kita ada Melayu, baju Melayu yang komplit, dengan samping apa sih, dengan songkok, kan. Memang kalau kau tak nak hari lain pun tak apalah. Tapi kalau boleh pada hari raya tu pakailah. Hari pertama raya tu kan. Pakailah baju Melayu. Tidak. Baju Melayu yang betul-betul baju Melayu, yang baju Melayu bukannya dimodernkan, dia apa kan, tidak. Baju Melayu yang ikut spek. Yang ikut spek Melayu tu. Baju Melayu tu sendiri. Sebab tu terasa kalau kita mula nak tinggalkan benda tu, maknanya kita habislah jati diri kita akan tak kisahlah. Tapi bila kita apa kata orang, ambil berat tentang itu kan, mana kita masih ada identiti Melayu tu, masih ada lagi roh Melayu tu, masih ada lagi. Itu je lah nasihat saya. Bermulalah daripada raya tahun ni, pergilah mana tempah ke, beli ke baju Melayu kan, dan faham di sebalik. Jangan beli je kan, tapi pakailah.
Okay. Kan? Tu dia. Okay, nampaknya kita dah di penghujung podcast. Abang AB pun lepas ni ada urusan lain, ada kesibukan. Kita pun sangat berterima kasih lah Abang AB sudi hadir ke podcast kita. Kita pun syarikat kecil je Baktila ni. Oi, besar ni. Bangun dan susah. Saya pun terperanjat datang tengok gitu. Tapi syukur Alhamdulillah lah, bagus lah. Ini inisiatif kita lah sebenarnya. Kita bukan dalam podcast ni bukan promote brand pun. Dia yalah memang lah, tetapi dia gini. Kalau orang buat baju Melayu tu, tempat dia hanya sekadar kata orang kat rumah apa semua, orang boleh cakap lah bahawa kita kuno. Betul. Orang boleh cakap lah bahawa Melayu tu tak naik, bangsa baju Melayu tu baju yang dah ditinggalkan. Tetapi kalau macam ini punya bangunan, ini melambangkan bahawa tak mustahil bahawa pembuat-pembuat baju Melayu ini sendiri, penjahit-penjahit baju Melayu ni memang dah pergi sama dengan kemodernan hari ni. Itu je makna. Tapi kalau kita masih di rumah selai dua kan, orang akan cakap mana kau cuba kau tengok mana ada kan orang buat jahit baju Melayu macam tu. Tapi gini tidak. Itulah mungkin ada kat luar sana yang menganggap orang jahit baju Melayu ni di kaki lima kan, masih yang ada mindset macam tu kan. Okey lah, nampaknya kita terharu jugalah. Terima kasih Bang Abius sudi hadir pada hari ini. Mohon maaf daripada tim kita kalau ada kesilapan. Mungkin insyaAllah kalau ada rezeki kita buat lagi podcast macam ni lepas-lepas raya kan, cerita tentang mendalami lagi lah. Tapi saya tak pandai kan. Dengan Cikgu Azrul ke kan. Kita cuba contact. Cikgu Abius, thank you hadir malam ni. Sesi podcast kita kali ni. Okay, itu saja untuk kita punya podcast dalam siri Melayuku Jangan Hilang bersama Baktila dan juga Abang AB. Boleh support beliau, ikut TikTok beliau. Kan sekarang Abang AB pun tengah rancak, ada plan berlakon ke tak ada? Tak ada, saya rehat dulu lah. Rehat dulu lah. Banyak buat podcast lah sekarang ni. Kalau podcast topik apa je? Apa-apa je lah. Apa-apa je kan? Tapi saya terus terang cakap, apa yang saya cakap tu melalui pengalaman saya. Saya bukan reka-reka. Jadi maknanya kalau orang kata tak betul, silap lah, sebabnya itu pengalaman saya. Kalau saya kata dulu saya belajar atas kata orang atas sampan dan hari ni saya berjaya, orang kata tak ada, aku dulu belajar dekat sekolah. Tak, saya betul lah, sebab saya memang itu dah lalui itu. Kan? Kecuali kalau saya tipu-tipu. Itulah. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa untuk subscribe, follow dan ikuti kita punya perkembangan daripada masa ke semasa di TikTok, Instagram dan juga YouTube. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.